Kalau aku nak sembang 4 ke 5 tahun lepas, punca aku gelak adalah Twitter. And mostly aku gelakkan sebabkan Malaysian punya tweets. Diorang kelakar, diorang relatable. And lately, bila aku buka X sejak Elon Musk dah beli Twitter ni, tak dinafikan yang algoritma Twitter ni tak kena dengan aku. Ada banyak pasal bola, which is boleh lah, kena lah juga. And then banyak pasal politik, and then banyak AI, banyak bot. So macam aku boleh cakap yang Twitter ni dah tak ada DNA macam Twitter dulu, which is Twitter dulu kau sembang, kau nak pergi berak pun orang tak marah kat kau. Sekarang ni it's like bila kau buka X, kebanyakannya this corporate tweets. Tweet dekat Twitter sekarang ni dah tak ada tulen orang panggil. And aku pun tahu yang ramai orang berhijrah ke Threads. Aku ingatkan Threads ni awal-awal is a flop social media, but now do I know that ramai orang berpindah ke Threads. So macam video dulu aku banyak react dekat tweet-tweet bodoh. Let's do this. So kita akan tengok Threads Raya Haji Edition. Sebab aku record video ni masa Raya Haji yang kedua. So kita akan tengok Raya Haji Edition. Hey guys, what up semua? Selamat Hari Raya Eid Adha. Dah takbir belum? Saja nak share sikit tempat aku buat korban lembu. Silap unta. God damn, unta man. This area must be cracking. Ini memang area T20 mat. Ini aku kata kau, kalau kau bawa Myvi masuk dalam tempat ni, Diorang baling tomato mat kat kereta kau. Ada sound tak? Oh shit. Aku boomer sial. Ya Allah, sound pun aku tak tahu kan. Kenapa Raya Haji tak rasa vibe macam Raya Aidilfitri? Aku rasa the reason why kenapa orang lagi prefer, tak adalah prefer, but Raya Aidilfitri ni more meriah is because engkau dah berpuasa selama 30 hari. And start je first Ramadan, kepala otak kau terus berfikir, okay, aku nak raya. That is the reason why kenapa vibe dia rasa berbeza daripada Adha dengan Aidilfitri. Apa aku sembang ni? Lain macam penangan balik Raya Haji tahun ni wes bagi Jalan Felda Sungai Koyan Kamera Highland. Ain't gonna lie, dah lah Kamera Highland mat. Fuck. Aku pernah balik daripada Melaka ke Kajang, aku sorang-sorang. At that time aku baru lepas lepak dengan member aku kat Melaka pukul 1 pagi macam tu. And at that time tengah cuti Raya Cina ke, aku tak ingat cuti apa. So highway memang jam memang padat macam sardin. So aku macam, you know what, aku lalu jalan lama. And aku expect bila aku lalu jalan lama ni, aku tak adalah expect yang aku seorang jaga lalu. Sebab bila dah jalan highway dah jam, mesti orang akan masuk jalan lama. Tak mat, aku daripada Lubuk Cina tu sampailah ke PD, aku seorang je sial. So memang time tu aku pasang podcast, aku pasang semua benda yang aku rasa. Dah lah tu aku bawa kereta Fortuner, kereta besar kau tahu. Kereta yang belakang tu ada 6 seat. So aku macam, kalau aku pandang di side mirror tu, aku macam, ya Allah tolonglah aku tak nampak 6 kepala lain ke apa ke. So Alhamdulillah aku tak kena apa-apa. So it's a great personal experience. Korang kena drive malam-malam seorang-seorang at jalan lama. Korang kena drive. Bangi lagi best dari Kajang. What the Aku as orang Kajang, aku sangat lah sensitif pasal topik ni. Okay lah, semua pergi Bangi tau lepas ni. Full lega, Kajang tak busy dah lepas ni. Kajang ni orang Kajang ni orang buat lalu je man. Ain't gonna lie, that is true. Kalau kau nak pergi Seremban ke, kalau kau nak pergi Melaka ke, tak nak, kau memang kena singgah Kajang tu. So Kajang ni orang buat lalu je, is a facts. Aku as a penduduk Kajang, aku pun tak tahu apa yang best kat Kajang ni. Kalau orang tanya kat aku, aku kat Kajang ni ada tempat best-best tak, aku akan recommend kat orang, kau datang je lah rumah aku, kau lepak rumah aku je lah. Aku pun tak tahu tempat mana best kat sini. So aku akan banyak pergi ke Bangi, aku akan banyak pergi ke Putrajaya, ke KL. So I admit Kajang tak ada apa-apa sebenarnya, ada rumah aku. I Putrajaya ni patut extend sampai Bangi. Betul mat. Dia nak buat fasa 3 pula, aku tak tahulah dia nak buat berapa fasa fasa ke-4 ke sampai fasa 5 ke, aku pun tak tahu. Aku nak tanya, kalau IOI sekarang dah fasa ke-3, which is dia akan buat sebelah tu, kalau dia buat ke fasa 4, dia nak buat kat mana lagi mat? Saya silap in the future IOI ni boleh jadi bandar, kau tahu tak? Abdullah bila dia nampak ada orang naik LRT. Kalau korang tak faham tweet ni, korang KL, bukan KL lah, korang bukan jenis naik public transport lah. Kalau korang tak faham tweet ni, korang bukan jenis yang suka naik LRT ataupun naik in public transport in general. Korang kena tahu mat, korang kena tahu pasal tweet ni. Korang kena faham the context.
Kelakar sial. Laksa Johor ni laksa boleh bawa. Apa hal dia makan guna tangan, Mat? What the Adakah aku seorang je jangan sepelik? Oh, semua okey je? Semua okey je nak makan tangan? Aku bukan nak mengagungkan budaya barat, tapi kalau makanan yang menggunakan, aku tak tahulah, aku tak tahu ni aku seorang ke atau is a common thing ke, but every time kalau aku makan benda yang basically mi, tak kisahlah dia laksa ke, dia mi kuning tu ke, dia bihun ke, dia apa-apa ke, aku akan guna garfu. Aku akan makan guna tangan bila aku akan makan nasi ataupun something ada dengan ayam. So aku seorang je. Jangan kecam aku please. Top 3 number plate drive macam haram jadah. Nombor 1 plate J. Aku setuju. Aku minta maaf kepada semua orang Johor. Aku bukanlah ada isu tau, tapi dia more kepada road annoyance. Contohlah kau tengah drive kereta kan, tiba-tiba tukar lane tak bagi signal ke, ataupun tiba-tiba depan dia jalan kosong ke, tiba dia main brake ke. So macam dia tak adalah buat salah pun, dia tak ada langgar undang-undang jalan raya pun, tapi dia annoying kan aku. So every time bila aku annoying, aku akan tengok nombor plate orang mesti start huruf J. So yes, aku setuju dengan tweet ni. Nombor 2 dengan nombor 3 aku tak tahu sangat sebab aku tak ada personal issue ke apa, but aku boleh cakap yang nombor 2 plate yang paling sial adalah plate V. Plate KL sekarang ni VA. Staff Family Mart Kota Damansara simbah kuih oden kat rider Grab. Dah lah kuat tu panas. Aku ada baling dengan aku Dan. Apa aku nak, I need the full context man. Kau buat apa ni? Ha? Kami. Geng, budak Family Mart ni kurang ajar geng. Oden punya kuah ada baling dengan aku Dan. Aku tanya dia elok. Tu ada budak perempuan bangsat lah. Ni. Okay. Oh dia keluar. Alah, asal kau stop record kat situ? Aku ada kat tempat kejadian, berani provoke dulu, order tengah banyak. Video tak full tak boleh judge, lagipun sebelah pihak je. Betul. Kalau kau cari pasal dengan Minah Family Mart, kau akan disimbah kari oden. So janganlah kau annoying kan kakak Family Mart, okay? Every time kau pergi Family Mart, kau kena ingat akak ni nanti simbah kuah asam pedas kat aku. So better jaga diri. Aku besok kena bangun awal pagi ni. Also meet at 3am. Tantah vape ni sebenarnya untuk latih manusia. Bodoh sial. Tidur tak payah bangun-bangun, dah tidur je. Bodoh sial. Tip-tip macam ni lah kelakar kau tahu. Tip-tip macam ni lah yang aku rindu dekat cerita. Bodoh sial. 3am thoughts can go crazy. Kalau kau berfikir apa cakap ni. Masalah kalau gabungkan nama dua orang dengan binatang, sedap je bunyi. Tiger Woods, Megan Fox. Cuba bayangkan kalau orang Malaysia Manap macam corat. Manap tu nama atuk aku kau jangan main-main sel. Aiman babi. Dia ada personal issue dengan Aiman. Dia tweet ni bukan saja, tapi dia ada personal issue dengan Aiman. Nizam jentik-jentik. Bolehlah aku cakap video member aku ada nama Nizam. Kalau rempit okey ke? Atau ada orang reply, aku ingat dapat komen pasal rempit, like pula jadinya. Okey, aku akan expect tweet ni bang. Is bang, mesti penuh dengan kelakar je. So jangan kecewakan aku. Pengkit. What? Oh, what the what am I seeing? Patut aku balik asal pengkit. Aku ingat dia shit man. Kau baca lah sendiri. Asal lately ni banyak tweet pasal Family Mart ni. Family Mart ni, dia lah cashier, dia lah masak, dia lah buat air. Betul-betul konsep family ni macam abang bule adik. Aku tak tahu. Aku rasa Family Mart mestilah notice kan, yang setiap branch diorang mesti akan 2-3 orang je kerja. Tak pernah full squad. Mesti kau akan nampak sama ada seorang tak pun 2 orang, paling banyak 3 orang. Aku rasa Family Mart punya revenue ni tinggi sebab makanan dia memang kena dengan tekak orang Melayu. So aku rasa dia punya revenue tinggi je. Aku tak tahu asal diorang tak tambahkan lagi kapasiti pekerja. So aku rasa itu saja untuk kali ni. Aku really enjoy buat video macam ni, di mana aku just react dekat benda-benda bodoh je. And selamat Hari Raya Aidiladha. Jangan makan daging korban banyak sangat. And I see you guys in the next video. Peace out.